Pasaran sekarang teruk. Customer dah tak macam dulu. Apa yang berubah cara orang beli? Aku kena ikut. Cara ni dulu boleh. Confirm boleh lagi. Kalau tak jalan, aku tweak. Bukan aku ulang. Aku dah lama buat bisnes. Aku tahu apa aku buat. Mungkin aku berpengalaman, tapi dunia lebih laju daripada aku. Dia tu viral je. Produk aku lagi bagus. Apa dia buat betul yang aku belum buat? Aku tak pandai konten ni. Aku tak perlu pandai. Aku perlu mula. Kenapa bisnes aku stuck? Aku bukan paling hebat. Aku cuma paling cepat berubah. Bisnes tak bunuh orang degil. Dia cuma tinggalkan mereka. Zaman ni bukan menang sebab kuat. Menang sebab cepat belajar. Kalau kau masih guna strategi lama, jangan salahkan market. Market dah bergerak. Soalan dia kau ikut atau kau tertinggal.